cari nisbah keuntungan dan kerugian syarikat A pada tahun 2024. Jadi anda boleh nampak dekat sini keuntungan sebanyak 15,000 bermaksud positif. Sebab apa? Sebab dia naik ke atas. Yang ni pula kerugian sebanyak 7,000, dia turun ke bawah. Yang ni negatif. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Mudah je. So kat sini ada boleh nampak keuntungan syarikat A, dia positif, naik ke atas sebanyak positif RM 15,000. Okay. So yang ni pula kerugian syarikat A. Kerugian dia turun ke bawah, bermaksud negatif. Jadi kita tulis kat sini negatif RM 7,000. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah je kan untuk nak jawab nombor nisbah?